Baik. Apakah hukum minum air tebu? Yang sebelum dimesin terdapat kesan dimakan oleh tupai dan tikus. Kalau babi pula makan guana. Hukum tahan tauk menggunakan umpan ikan hidup. Baik. Tebu tu sebelum mesin dia kekah di tupai, boleh makan. Tebu tu sebelum mesin dia kekah di tikus, boleh makan kau. Yang bila dia kekah jadi najis hanya dua, anjing dan babi. Kerana idea semua binatang adalah suci selain idea dua spesies ni saja. Nampak? Kekah di tikus, kekah di rimau, tebu tu. Kekah di kura kau anda dah. Kau anda dah. Lain pada anjing dan babi. Kalau kekah di babi, kalau kita tengok kekah di babi, pendapat yang muktamad wajib basuh 7 kali. Kalau kita nak makan tempat hak dia kekah tu. Dengan syarat benda tu dia keras. Kalau benda tu jenis sera, kena kokok. Macam tebu, kena potong kat tu. Kena potong. Baru boleh. Tak payah basuh. Potong. Babi kalau di batang sebu sini, dia kekah sini, dia tak jilat pula sana ni. Tu gila babi dah babi tu. Dia kekah sini, pak potong gitu je lah. Senang saja dah. Tak ada masalah. Ubi gitu kok, potong kat dia makan. Melainkan kita tengok kena idea dia. Kat kena idea tu kita kerak. Kita jui. Hukum tahan tauk guna umpan hidup. Baik. Tengoklah. Kalau umpan katak tak boleh kalau kita bunuh dia. Tapi kalau kita buat umpan tu kita tidak membunuh dia, dia dimakan oleh ikan, tak apa. Patut kalau umpan katak ni jenis dia ubuh dalam sarang. Tak sarang macam bubu gitu kan. Katakan bubu, dia buh katak. Ikan masuk nak makan katak. Ikan pun makan katak, tak apa gitu. Tidak boleh kita dibunuh katak. Ambil katak, bahan atau tengah atau belakang, lekuk gitu, sakuk gitu. Haram bunuh katak. Tak boleh. Lepas tu umpan hidup hak lain pula, umpan ikan. Dia kalau jenis menyakiti, menzalimi, haram. Kalau tidak menyakiti, maknanya tidak haram, diharuskan. Kerana ikan makan ikan. Cacing tak apa. Nampak? Sebab cacing ni dia tak nampak kan, dia mendatang cek. Solat sunat taubat istiqarah afdal buat waktu malam atau siang. Buat dia gini, afdal sekali solat pada waktu malam. Pada solat yang boleh pilih lah. Solat tak boleh pilih, tak afdal buat malam, jangan bahang zuhur malam. Sunat taubat istiqarah ni boleh buat siang, boleh buat malam. Afdal pada waktu malam. Sebab orang tanya Nabi, solat afdal ni masih mana afdal kali? Nabi kata fi jawfil lail kan itu. Pada waktu malam comel. Siang boleh buat. Bapa saya telah meninggal kira-kira 10 tahun yang lalu. Ibu saya pula meninggal 5 bulan lalu. Masalahnya sebelum ibu saya meninggal, dia mewasiatkan agar harta pusaka tinggalan ayah tidak dibahagikan kepada anaknya yang laki-laki, sebaliknya kepada semua anak perempuan. Katanya anak lelaki telah banyak menghabiskan harta selepas kematian ayah. Soalan di sebelah, apa hukum ibu saya berbuat demikian? Adakah amalan yang ditolak kerana wasiatkan sesuatu yang menyalahi seperti yang terdapat dalam nas? Sebagai seorang anak, apa yang harus saya lakukan? Baik. Anak laki-laki, ayah mati tinggal harta. Mak dah mati lagi. Anak laki-laki ni ambil harta ayah, bukan semalah. Banyak dah pakat. Ni ambil waktu korin sport. Abang pula ambil spoiler baru. Duk habis gitu. Kemudian mak tadi sangat sakit hati, mak pun wasiat. Kalau mak mati ingat tu, harta ayah jangan bagi ke adik-adik lelaki, adik-adik puang saja. Jawabnya wasiat tersebut tidak sah. Dia
Syarat yang pertama kita nak wasiat mestilah harta kita. Nampak ni? Kalau harta orang tak sah wasiat. Tak sah. Ni bukan harta mak, harta ayah. Bila harta ayah, mak sah wasiat. Takkan sah. Tak sah dulu lagi. Nah, macam Syekh nak mati lagi, Syekh pun kata ke bini Syekh. Kalau abang mati ambil kemu lah. Aku wasiat kemu lah. Tanah Mak Said dikejar tu. Umpamanya. Padahal bukan tanah Syekh. Dah sah dah wasiat tu. Dah tanah orang. Ramai boleh wasiat gitu. Habis tanah orang lain, bahan anak kita belaka. Tak boleh. Harta ayah. Amanah boleh. Pesan. Wasiat tak boleh. Harta mak baru boleh. Baik, lepas tu selesai masalah. Bagi ikut faraid. Nampak lagi? Puan dapat, laki dapat. Lepas tu hak laki-laki hak kata ambil harta ayah tadi, wajib kena ganti. Faham lagi? Kena ganti, tak ganti berdosa. Dia adil gitu. Pasal kita duduk perabi. Mana-mana harta saka. Nak ambil makan, awak belanja gitu, dia bagi dulu. Jadi adik-adik lelaki hak mak tak mati lagi duduk belanja dah harta ayah mana-mana ni, kena ganti balik. Faham? Lepas tu bagi saka. Dia gitu. Pasal mak tak boleh beri kebenar orang. Mak kata tak apa, ambil lah. Tak boleh. Kan kata mak. Kata ayah. Selesai masalah. Jadi pulang balik dulu, ganti balik hak mana awak belanja tanpa kebenaran waris. Lepas tu baru bagi saka. Mana tak sah? Mana sah? Makan haram apa tu? Dah tak sah, mana boleh. Bukan kata mak. Mak saya ada mak dia pula. Telah mewasiatkan kepada abang saya supaya kahwin dengan seorang gadis sebelum meninggal dunia. Gadis itu merupakan sepupu saya. Lepas mak saya meninggal, abang saya cuba merisik gadis itu, tapi gadis itu menolak. Soalan saya, adakah berdosa jika tidak menunaikan wasiat itu dan apa hukumnya? Baik. Mak dia kata, mak dia wasiat sebelum mak dia mati itu. Sebelum mak dia mati, mak dia wasiat ke abang dia. Abang long, mu kahwin lah dengan Lijah tu. Umpama nama Lijah. Kalau mak mati kat gini, mu nikah dengan Lijah tu. Tu kalau dia wasiat nikah dengan Lijah sebelum mati, suruh nikah. Tu lagi wasiat. Dia wasiat gini, lepas pada mak mati, mu nikah dengan Lijah. Baik. Lijah ni milik siapa? Bukan milik mak dia, milik orang lain. Maka bila milik orang lain, hanya kita boleh berusaha saja. Lepas mak mati, abang long pun masuk Minang. Faham tak? Umpamanya Lijah tak boleh ke abang long, nak ke abang mak juga. Umpamanya. Dah boleh paksa? Dah boleh paksa, tak berdosa. Faham tak? Tak. Yang wajib tunai benda, harta benda si mati. Hak tu bukan wasiat, harta tu amanah je. Nak suruh buat begini. Jadi tak berdosa dah. Saya ber-SMS lucah. Belia ni tengok tulisan macam tu imam. Dengan isteri saya. Dengan isteri dia dah. Dengan isteri tu imam. Adakah berdosa perbuatan saya itu? Dah kalau dengan isteri kita semuanya halal. Nisya hukum harsul lakum. Lucah ni mana dia sebut lah benda-benda apa hak dia nak buat hak patut sama isteri. Faham tak? Jadi bila Tuhan kata isteri kamu, kebun kamu. Nampak? Faktu harsakum annasitu. Mu cakurlah kebun mu, kok mana mu nak cakur pun. Faham tak? Jadi kalau gitu boleh. Dah kalau kita bercakap boleh. Tak ada masalah. Tak bolehnya bukan isteri kita. Tak boleh. Sebab dia ada benda dengan orang lain haram, dengan isteri tak haram.
Jika berlaku kematian, adakah wajib kita mengadakan tahlil? Tak wajib. Tahlil ni bukan wajib. Harus sahaja pada setengah ulama. Bukan benda wajib. Jangan dok wakar wajib gitu. Oh, tak boleh dak buat ni tak baik. Tak betul tu. Kena buat 7 hari ni, 40 hari tak betul. Bukan perintah agama. Cuma orang nak berusaha. Kalau rasa dia nak sedekah, nak pergi makan ke orang, panggil orang mari makan, ajak baca Quran, tolong hadiah, tolong baca doa untuk ayah dia. Lepas tu adat tetamu pula ulama kata sunat buat keluar makanan. Tak ada apa kalau gitu. Ni duk intikad wajib, tak boleh tak buat, kena buat. Tu tak betul. Boleh ke tidak sembahyang sunat taubat, tahajud, istikharah dibuat satu malam secara berturut-turut? Kalau boleh, sembahyang apakah yang patut didulukan? Jawabnya, yang mengatakan sunat taubat, sunat tahajud, istikharah, hak mana dulu? Atau hak mana kalian? Yang denahnya ija'alu min salatikumul lail al-witra. Hendaklah kamu jadikan salat akhir, ija'alu akhir salatikum fil lail witra. Jadikanlah salat sunat kamu hak last sekali witir, hak tu ada. Maknanya kalau kita ada tahajud, istikharah, sunat taubat, sunat nikah, sunat witir. Sunat kita buat witir hak akhir sekali. Pasal ada nah. Hak tak ada nah hak ni ikut anda. Kita nak buat sunat taubat dulu baru solat tahajud. Tahajud dulu baru istikharah, boleh berlaku. Jika kita mandi junub tanpa mengambil wuduk dulu, boleh ke tidak? Semasa meratakan air ke tubuh kita terpegang pistol untuk meratakan air di celah paha, boleh atau tidak? Ditanya masalah. Ni boleh tanya ni. Boleh tanya ni. Wallahi tak ada. Dia hak ada ni. Alhamdulillah. Baik. Dia batal wuduk ni. Kalau kita ambil wuduk, kita mandi hadas, kita akad hadas so, tak batal lah wuduk, akad hadas so. Rata hadas so, selesai mandi wajib, kita terangkat hadas so, kita terangkat hadas c. Maksudnya orang yang telah mandi selesai tu, dia telah ada wuduk. Nampak? Cuma sunat kita berwuduk, ikut sunnah juga, ambil atas sunat saja. Yang sebenarnya siapa yang mandi junub, mandi hadas so, rata je, maka dia ada wuduk dah, boleh sembahyang. Lepas tu kalau dia jamah kemaluan, batal wuduk, tak batal mandi, mandi selesai dah. Jamah sikit je kemaluan, batal wuduk, mandi tak batal walaupun dia jamah seminggu. Faham? Ya faham baik. Kemudian tak rata lagi air, tak habis lagi mandi, berlaku khilaf di kalangan ulama. Setengah ulama kata batal wuduk, mandi tak batal. Setengah ulama kata kena habis dulu air sampai seluruh tubuh, terangkat hadas dulu, setuh baru batal wuduk. Nampak tak? Jadi kita nak ihtiyat, cermatlah, jangan kita setuh kemaluan, sama ada sedang mandi ataupun selepas mandi. Setuh kemaluan ni mula-mula Nabi ajar sebelum kita berwuduk, iaitu istinja dulu, lepas tu ambil wuduk, lepas tu mandi. Dia nak gonyah tak mesti setuh dengan benda yang membatal. Yang membatal tapak tangan je saya. Belakang ni tak batal. Belakang ni tak apa. Gahar aku belakang tak apa gonyah. Kalau tak mau nak cermat, ada kawan kata tak batal, kita nak cermat, ihtiyat. Kau belakang ni boleh. Atau pakai sarung tangan. Dan tak mesti gonyah dengan tangan. Gonyah dengan benda lain boleh. Ada apa-apa. Gonyah dengan pelayang apa boleh lagi. Nak suruh kata. Cuma biasanya kata dengan tangan. Soalan seterusnya.